atau add value kepada graduan-graduan UNIMAP lah. So bila dia keluar tu dia ada slight advantage atau slight edge kalau berbanding dengan graduan-graduan daripada UC lain. Basically kalau kita tengok M2 ni dia memang nak melahirkan jurutera ataupun graduan jurutera dan juga teknologi. Bukan sahaja jurutera teknologi untuk support kimia industri especially industri di Malaysia lah. Masuklah industri kalau UNIMAP ni dia lebih fokus kepada industri elektronik dan electrical electronics dan melibatkan kesemuanya. Kalau kita tengok daripada segi automasi pintar, daripada segi semiconductor especially, UNIMAP memang antara graduan-graduan yang dihasilkan memang kebanyakan berkhidmat dalam industri semiconductor dan juga banyak lagi lah. So basically in order untuk melahirkan graduan-graduan ni, kita mesti make sure that kita punya pembangunan kurikulum, kita punya penekanan dalam kurikulum, pembelajaran penekanan dalam dia punya pendidikan tu mesti selari dengan kehendak industri. In order untuk menghasilkan graduan yang kita panggil graduan yang tersedia industri. Maknanya dia keluar dia dah ready untuk terus tanpa perlukan khusus-khusus tertentu latihan dan sebagainya. Of course latihan tu akan menambahkan lagi ni dan memang kita bangunkan kita punya kurikulum ni memang selaras dengan industri punya requirement and some of the program yang kita bangunkan tu juga bila pelajar tu graduate, dia graduate dengan sijil professional industri tambahan, which is yang dia akan berikan extra atau add value kepada graduan-graduan UNIMAP lah. So bila dia keluar tu dia ada slight advantage atau slight edge kalau berbanding dengan graduan-graduan daripada UC lain. Jadi ada add-on value dekat situ yang disediakan juga oleh UNIMAP sendiri. Okey.